Oh tuan-tuan, surah Al-Kahfi ni sedap tuan-tuan. Kita malam Jumaat baca Yasin. Apa? Tak salah baca. Tapi hak Nabi suruh apa dia? Nabi kata hari Jumaat, malam Jumaat sampailah berakhirnya hari Jumaat esok tu, baca surah Al-Kahfi. Tak ada masalah. Masjid malam Jumaat nak buat baca Yasin, kita baca Yasin, tak apa. Balik sebelum tidur kita baca surah Al-Kahfi. Esok sementara nak tunggu masuk hari Jumaat, kita baca lagi, sambung. Mesti dia panjang sikit. Surah Al-Kahfi ni panjang sikit. Oh, kita pergi Jumaat bagi awal sikit, duduk agak bagi jauh daripada orang ramai, kita sambung surah Al-Kahfi kita bagi habis. Jangan tak baca, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang yang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat ataupun hari Jumaat ni apa? Allah menerangi rumah dia, duduk tempat baca Al-Kahfi ni, nampak terang sampai ke timur dan barat rumah dia ni. Jangan tak buat, sayang. Jangan tak buat. Kita mati esok menyesal tuan-tuan. Allahu Akbar. Kata Ustaz Samsuri main abang dah hari tu ni pasal surah Al-Kahfi, duk tak baca-baca juga. Jangan tuan-tuan, benda-benda macam ni kena buat supaya tak menyesal. Begitu. Surah Al-Kahfi ni bila kita mula baca, kita rasa macam tak apa nak flow elok, tak apa nak lancang elok. Pasal apa? Pasal kita dah duk biasa Yasin lama dah. Bila kita baca Yasin dia flow elok. Bila nak baca Al-Kahfi ni dia tak mau nak lajak elok. Pasal apa? Pasal baru duk baca. Tapi tuan-tuan baca, tiap-tiap minggu tuan-tuan baca, 10 kali tuan-tuan baca, dia flow. Dia flow macam mana tuan-tuan duk baca Yasin tu. Dia flow. Lepas itu dia main satu ketagih baca. Dia macam tu. Amal Islami ni, amalan dalam Islam ni tuan-tuan, nak mula tu sakit. Tuan-tuan nak buat 4 rakaat qabliyah zuhur dengan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Oh, aku boleh buat zuhur 4 tu bermujur lah. Lagi nak suruh buat qabliyah 4, ba'diyah 4, tahun tu saja 12. Wuih, dia duk berkira lagu tu. Dia duk berkira, tuan-tuan. Tuan-tuan buat juga. Tak larang nak baca Fatihah dengan surah. Baca Fatihah saja. Tapi buat. Tuan-tuan, benda ni akhirat esok, tuan-tuan rasa menyesal. Menyesal pasal apa? Menyesal pasal lambat beramal dengan benda ni. Menyesal. Allahu Akbar. Akhirat esok ni, kita perlukan pahala kita pada masa tu. Bila kita tengok balik, Allahu Akbar. Qabliyah dengan ba'diyah zuhur, 4 rakaat ni, kita mula buat umur 45 baru mula buat. Allahu Akbar. Menyesal. Kalaulah aku boleh start awal, alangkah baiknya. Tuan-tuan, duha 2 rakaat, Allahu Akbar. Nak buat ni dengan kita duk kerja dengan apa, nak lari pi nak ambil 2 rakaat di surau tempat kerja tu, berasa lagu macam mana, duk tak buat. Tuan-tuan buat, tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat, hari ni buat, seminggu dah tuan-tuan buat, sebulan dah tuan-tuan buat, tuan-tuan tak boleh tinggal dah. Dia dah jadi lazat dah. Tuan-tuan tinggal rasa macam tinggal sembahyang maghrib. Kita tak sembahyang maghrib rasa macam mana? Rasa berdosa ni. Berasa, tuan-tuan, duha ni bila kita buat sampai ke tahap tu, sampai ke tahap kita tak buat tu, kita rasa berdosa. Cantik. Dan rasa tu hanya akan main setelah kita paksa diri kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malu tuan-tuan, malu kita dekat Allah Subhanahu wa ta'ala.